Jod. Okey, fish on guys. Oh, ni berat. Ni berat ni. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. So, macam biasa, hari ni aku pergi mancing. Hari ni aku ada kat Teluk Gabung. Trip hari ni aku dengan Tekong Ai. Dia ajak aku try engine boat ni sebab dia baru repair. Sambil-sambil kita try, kita cari lauk lah. Hari ni trip aku off day je. Ni pun pukul 9 dah. Aku dah lama gila tak mancing kat Teluk Gabung ni. Kita tengok apa hasil kat sini hari ni. Okey, right. Okey, right. Terima kasih. Sama. Okey, kita nak gerak dah. Aku pun 20 pound kan ni. Ni 20 ni 40 ni. Dia dah sampai spot yang pertama ni. Dekat kawasan sampah-sampah tali. Tengoklah dekat sini apa hasil. Yes, kita pindah ke next spot, second spot ni. Dekat depan Muara Kim Kim. Fish on! Fish on! Ya! Yeah. Uyo! Unga! Dia punya dekat bawah ni. Kita ketuk-ketuk lagi. Sebab bawah ni structure dia batu. So teknik banyak main dekat area Teluk Gabung ni. Lebih daripada ketuk-ketuk lah. Kalau kau tengok video aku sebelum-sebelum ni kan, tu je lah teknik mujarab orang kata. Alamak lah, dia dah curi guys. Kepala dia makan. Fish on guys. Fish on. Oh, ini kasar sikit ni. Oh, oi, orang Cina. Dia sudah keluar. Cuba cakap Cina sikit. Setting lagi ni. Kau asyik tarik apa cerita ni. Orang sekolah Cina ni. On, fish on. Oh. Ya, Bang Buntal punya. Bang Buntal. Oi, lesen apa ni? Bunga sekolah Cina lagi. Banyak ni. Ya, kepala dia tengok sibut. Oh, bapa dia main-main sial. Hey. Kali ni dia kena. Oh, tambak punya. Oh, kau curi umpan ni. Ada. Lucut. Wah, malu lah. Lucut. Malu lah. Aduh. Oi, dia lagi. Bang Buntal lagi. Diorang ni kena mandi wajib lah. Yes, kita masuk lagi dalam sungai Kim Kim. Tadi kita kat depan tu. Ni kita masuk dalam sikit. Okey, sementara tunggu ikan makan ni, sebelum aku terlupa, aku nak beritahu korang, jangan lupa dapatkan baju sisir kumpul yang terbaru yang di lengan pendek dan lengan panjang. So kalau korang dapatkan dua-dua, harga dia lebih murah. Bagi tahu kawan-kawan, siapa yang belum dapatkan baju terbaru sisir kumpul ni yang ada logo sponsor, korang boleh dapatkan. Kita akan tutup order sampai 31 hari bulan. So dapatkan sebelum terlambat. Uish, nak reput pula. Nak rapat kan? Rapat dia. Hari ni aku dengan I explore Teluk Gabung. So sekarang ni kita dekat dalam Sungai apa Sungai Gading. Kau terus lagi ke kiri boleh sampai Seremban. So kita try cari semilang kat sini jap. Kau mana semilang lah. Semilang on point lah. Yes. Cantik. Fish on lagi. Semilang lah. Oh, okey, comel lah. Saiz okey ni. Tapi dia dah nak jadi semilang sangat. Bukan usat. Ni kalau kecil Clara. Oh, Clara. Usat lain. Oh, gemang. Yes. Besar sikit lah. Cantik. Itu tak sempat buka lagi. Ni tak sempat buka lagi. Dapat lagi. Alamak ai. Alamak ai. Abang beli ni. Jadi panjang semilangnya. Okay, ni turn aku pula guys. Okay. Fish on. Okay, fish on guys. Time aku dapat ni. Betul ikan apa ni? Ni belukang syut yang ni bukan. Ni apa? Baung. Bukan baung. Habis? Keting. Oh, keting. Ni namanya keting.
Ada orang favourite ni. Ingat baung, macam baung Macam baung. Unlock new species dekat dalam sungai area Kim Kim ni. Ni nama dia ikan keting. Nampak macam durian, tapi badan dia dengan muka dia lain. Dia spesies air payau. Lawan. Oi. Lagi banyak lagi. Lagi sekali. Oh, kurusnya diet apa? Diet Syah sini. Fish on. Tolonglah Semilang, aku tak dapat lagi ni. Ya. Sembilang sekali, 9 emas. 9 emas guys. Jom. Okey, fish on guys. Oh, ni berat. Ni. Tutup sikit. Oh, ini berat guys. Apa guys ni? Apakah itu? Ush. Nampak gaya macam Pak Anjang. Jangan paksa sangat, nanti makin panjang. Aduh, 9 panjang guys. Aduh, aku sembat kuat sangat. So 9 jadi panjang. Aduh. Panjang lagi ni. Aduh, hai. Wow lah. Dah banyak ni dia. Wah, fish on. Oh, fish on. Dah tak cukup tangan. Tak cukup tangan. Jangan panjang sudahlah, tolong. Minta. Aduh. Yai. Ni apa? Ni 9, nasib baik. Jangan panjang lagi sudah. Oh, lawak juga aku pula kena. Aduh, panjang. Ni pun jangan panjang. Oh, panjang lah ni. Makan senyap. Aduh, hai. Ni panjang 2,5 kilo ni. Dia dah datang. Besar. Ni besar guys. Nampak tu. Dapat lagi guys. Tengok sikit mantap. Apa ni? 9 lagi. Dia main tepi Main tepi 9 lagi lah. Tolong. Mantap lagi. Last man standing and last 9. Mantap ni. Cantik Last 9. Alamak, panjang guys. Panjang. Menutup panjang Tapi kita dah ada banyak ni. Adalah dalam 10 ekor. Last man standing aku dapat guys. Baru nak tarik dia makan. Tolonglah 9. Please. Tolonglah 9. Mana? Mata gua nampak. Tolonglah. Finally! Besar! Finally! Ya kau. Aku tunggu. Dia sudah timbul. Kamera on tak? Kamera on. Kau. Okay guys, sekarang update nak pukul 3. Tadi janji main half day kan. Tapi ada jugalah cerita walaupun sampai pukul 3 je aku main. So thank you Tekong Ai. Ajak aku jalan-jalan, kita explore dan kita carilah apa yang ada. Dan korang jangan lupa dapatkan baju sisik kumpulan yang terbaru ni. Kita close order sampai 31 hari bulan 7 ni. So kalau korang nak tengok hasil aku hari ni dengan Tekong Ai, ni dia. Kita ada sisik sikit lah. Unga 2 ekor, 3 ekor, tambak seekor. Tapi yang penting ni ni banyak guys. Hidup lagi Hidup lagi. Ada 10 ekor, 11 ekor macam tu
So kita jual lah sekilo RM60. Barang hidup lagi guys. Barang hidup lagi. So macam biasa, korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisik Kumpau TV supaya aku dapat explore lagi aktiviti-aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Sisik Kumpau, hey, hey, hey.